Tiada lautan yang tak bergelora, tiada pertemuan yang tak berakhir perpisahan. Hari ini, kita berhimpun bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi untuk meraihkan sebuah perjalanan kerjaya yang penuh dedikasi, keikhlasan dan pengorbanan. Kita meraihkan persaraan seorang tokoh yang telah menyumbangkan sebahagian besar kehidupannya kepada pembangunan insan, iaitu Cikgu Hamzah bin Haya. Lahirnya pada 17 Januari 1972 di Kampung Lela, membentuk permulaan sebuah kisah yang indah. Dibesarkan di bawah naungan kasih sayang Allahyarham Haya bin Lah Isa dan bonda tercinta Zaharah binti Din, beliau mengutip nilai-nilai ketekunan dan kesabaran yang menjadi asas pribadi mulia beliau. Perjalanan menimba ilmu bermula seawal tahun 1979 di Sekolah Kebangsaan Kepala Batas, sebelum menempuh alam remaja di Sekolah Menengah Kepala Batas untuk peperiksaan SRP dan SPM 1987 hingga 1989. Beliau kemudian melanjutkan pengajian STPM di SMK Baling pada 1991. Minat yang mendalam dalam bidang seni telah membawa beliau ke Menara Gading. Pada tahun 1994, beliau menjejakkan kaki ke ITM Mara Shah Alam untuk mendalami jurusan Art Design and Graphic. Pengalaman ini bukan sahaja mematangkan pandangan, malah meluaskan lapangan kerjaya apabila beliau sempat berkhidmat sebagai seorang wartawan di Syarikat Pustaka Wira SDN, Gombak selepas tamat pengajian. Namun, panggilan jiwa untuk mencurahkan ilmu dan mendidik sentiasa kuat. Pada tahun 2000, beliau membuat keputusan besar dengan menyambung pelajaran dalam bidang perguruan di MPIK, Maktab Perguruan Ilmu Khas, mengkhusus dalam pendidikan khas. Medan perjuangan pertama beliau adalah di Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Perkhidmatan pertama dimulakan di Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa sebelum berpindah ke Sekolah Kebangsaan Bukit Tambun. Di sinilah, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa, beliau mula mencorak kehidupan anak-anak istimewa. Setelah beberapa tahun berbakti di perantauan, kerinduan terhadap bumi jelapang padi membawa beliau pulang. Pada tahun 2008, beliau memulakan fasa terakhir dan terpenting dalam kerjaya di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Alor Seta. Selama berkhidmat di ISKPK Alor Seta, nama Cikgu Hamzah telah terpahat kukuh dalam sanubari rakan sekerja, ibu bapa dan terutamanya murid-murid pendidikan khas. Beliau bukan sekadar guru, tetapi seorang mentor yang memahami keperluan istimewa setiap anak didiknya. Seorang rakan seperjuangan yang sentiasa menyokong dan seorang pendidik yang sentiasa membawa aura positif. Kini, tibalah saatnya untuk melabuhkan tirai perkhidmatan rasmi. Setelah berpuluh tahun mencurah bakti kepada agama, bangsa dan negara, masanya tiba untuk menikmati fasa kehidupan yang baharu. Fasa yang akan memberikan ruang masa sepenuhnya untuk berehat, mengejar hobi tertangguh, dan yang paling utama, menumpukan kasih sayang kepada keluarga tercinta. Kami seluruh warga Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang merakamkan jutaan terima kasih atas segala jasa, keringat dan pengorbanan yang telah dicurahkan. Semoga Cikgu Hamzah menikmati persaraan yang bahagia, sehat walafiat dan sentiasa berada dalam keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jasa dikenang, budi disanjung. Selamat bersara.